Masa ni kita panggil 20 orang player, 2 player injury, perlu rest. Kita ada 18 orang player sekarang. 18 player ni kemungkinan besar kita tak ada ubah. Kita stick dengan 18 player ni sebab 2 daripada under-19 kita ambil. Jadi saya rasa 18 player ni cukup untuk preparation untuk AFC kali ni. Masa game under-19 hari tu performance yang baik lah. Kematangan kita tengok, kita boleh kita pun kekurangan daripada segi fix seorang dengan Allah. Jadi 2 player ni memang dua-dua position ni kita tengok dia ada peluang untuk national team, ada talent. Jadi saya rasa saya boleh bagi peluang dekat diorang. Sebab daripada segi game hari tu under-19 saya rasa yang nampak lebih pada ada attitude yang baik, ada 2 orang player ni. Kita 17 hari bulan ni kita pergi, hari Sabtu ni kita dah pergi ke Jakarta. Kita ada 3 friendly game. 3 pasukan yang main daripada AFC. Cuma kita nak tunggu confirmation ya. 2 dah confirm, antara Korea Selatan atau Kuwait macam tu lah. Tapi kita tunggu confirmation sebab ada tim yang datang awal. Confirmation dia kita 3 friendly game yang penting lah. Bagi saya 3 friendly game penting kita dapat untuk persediaan kita untuk AFC. So kita orang dah start training since Sabtu. So and then mostly semua player dah datang balik ke camp untuk training, and cuma ada 2 player yang injured, which is Shahir dengan Haikal, and then Iwan akan datang by this night tonight. So persiapan kita orang mostly kita orang nak dapatkan balik kita orang punya fitness, because after SEA Games tu kita orang dah stop terlampau agak lama juga. But day by day kita orang dah boleh nampak lah yang kita orang punya fitness dah come back, and just untuk touch up sikit lah untuk kita orang prepare AFC nanti. So Coach Eddie ada beritahu sebelum kita orang start training, kita orang dah orang kata berhempas pulas untuk qualify AFC ni. So dia tekankan yang kita kena orang kata fight sampai habis lah, because kita orang dah bersusah payah untuk dapat qualify ke final AFC round ni. Dan Ayum boleh nampakkan yang player-player selepas kembali ke dalam camp ni masing-masing nampaklah dia punya eager untuk training, and after training pun dekat hotel pun dia orang dah buat extra dekat gym. So hopefully kemahuan ni, orang kata keinginan untuk fight dalam AFC nanti ni berkekalan sampai ke AFC nantilah, insyaAllah.